Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baik, hari ini kita akan buat pemasangan ATF cooler pada Azhar ni, Azhar Auto. Dia nak pasang external ATF cooler. Barang sudah beli, jom kita pasang. Oh, siap dah. Terus cari yang jenis kepala macam ni senang sebab dia boleh bengkok. Jadi masuk dalam tu kan. Ini masuk gearbox. Gearbox satu masuk dekat radiator tu. Untuk hose kena pakai hose transmission. Hose transmission oil dia tak boleh pakai fuel hose, nanti dia kembang sebab panas. Hose transmission oil ataupun hose hydraulic untuk jalan oil cooler. Kalau pakai fuel hose tak boleh, kembang, dia kembang, tak tahan lama. Okey, pada bahagian ni kita kena trim sikit bumper. Trim sikit sebab sangkut dengan ATF cooler tu. Potong pakai grinder. Okey, kita